Hello there. Siapa sebenarnya Master Caloran Bag dan kenapa dia sangat penting dalam sejarah Jedi? Master Caloran Bag ni ialah seorang Jedi yang mahir dalam ilmu lightsaber combat dan dia juga dikenali sebagai The Sabered Hand. Master Caloran Bag ni bukan sekadar seorang pahlawan Jedi tapi juga adalah master kepada padawan-padawan muda Jedi pada ketika itu. Yang epiknya adalah semasa serangan Order 66, kan ramai Jedi dan padawan mati dibunuh di kuil Jedi. Caloran Bag ni muncul salah satu daripada penyelamat yang hebat pada ketika itu. Dan antara dia selamatkan adalah Grogu. Menggunakan kemahirannya, gunakan dua lightsaber untuk bertarung dan menewaskan askar-askar klon dan akhirnya berjaya membawa Grogu lari daripada Coruscant. Untuk pengetahuan korang, Master Caloran Bag ni dia berjaya membawa Grogu ke tempat yang selamat dengan bantuan sekutu rahsia Jedi pada ketika itu sebenarnya. Tapi apa yang berlaku selepas itu masih lagi menjadi misteri. Kita harap siri atau mungkin filem Mandalorian yang akan datang akan menceritakan kita lebih jelas lagi lah. Adakah Master Caloran Bag ni masih hidup? Dan jika ya, adakah dia ni akan melindungi Grogu sekali lagi? So, kongsikan teori korang di ruangan komen ramai-ramai. May the Force be with you.